di Bomba ada apa yang kita panggil one stop center, ya, di mana mereka boleh turun ke pejabat Bomba, dan kalau mereka jadi mangsa mereka boleh memohon dan kita akan bantu untuk fast track kan semua permohonan sijil-sijil dokumen yang terbakar. Pada dia bulan 5 tadi itu Cik Ramli Yusof lah. Rumah dia terbakar dan kita nak kena sekiranya rumah dia ditapak. Tak boleh lah pasal bukan tapak dia. Di atas kerjasama dengan pejabat daerah. Kita nak ditapak di sini. Jadi kita akan buat di sini lah. Kalau kita mata ni. Jadi dia buat berapa lama? Di mana rumah-rumah yang kita bina ni dalam masa 7 hari insya-Allah dia akan sampai. Ini sistem baru. Dia bukan yang sistem lama yang kita akan buat. Itu kan masih antara orang yang pertama sebenarnya yang dapat rumah dalam konsep yang barulah dia orang kami ni. Terima kasih lah. Kalau tak ada nak royak lah. Ikut lah. Ini adalah sebahagian daripada program apa yang kita panggil My Beautiful Neighborhood di bawah program NKRA Kementerian saya, di mana di bawah National Blue Ocean Strategy, strategi Lautan Biru Kebangsaan, di mana agensi kerajaan yang dipertanggungjawabkan untuk satu-satu function sebelum ini boleh membuat function yang lain. Seperti Bomba contohnya, selama ini kita dikenali sebagai jabatan bomba dan penyelamat yang hanya melawan api dan menyelamat. Tetapi di bawah National Blue Ocean Strategy ini, kita juga memberikan ruang kepada Bomba untuk memberikan khidmat masyarakat dengan membina rumah-rumah mangsa-mangsa yang terbakar. Jadi maknanya konsepnya ini adalah sebahagian daripada memperluaskan lagi tanggungjawab dan juga skop bidang kerja jabatan-jabatan berkenaan. Ini yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sebagai National Blue Ocean Strategy. Melibatkan berapa rumah? Buat masa ni kita di seluruh Malaysia kita buat banyak dah. Bukan semua rumah yang terbakar itu kita baiki. Kita ikut kemampuan dan juga latar belakang mangsa itu. Kalau mangsa itu memang daripada golongan yang miskin, kita cuba akan bantu. Ya. Tetapi tidak semualah. Nanti sekarang semua yang terbakar nanti rumahnya kita terpaksa buat, susah juga. Tapi kita akan kategorikan orang yang betul-betul miskin tegar akan diberi keutamaan. Cocok, berapa kos dan berapa lama tempoh jangka siap? Kita ada dulu kosnya lebih kurang 35,000 dan memakan masa hampir sebulan. Tetapi untuk yang di Besut ini kita ada satu sistem baru yang ingin diperkenalkan buat pertama kali oleh pihak Bomba yang akan mengambil masa hanya 7 hari. 7 hari siap dan rumah itu akan terbina indah. Iris Koto, IRISKOTO. It's a Japanese system yang akan kita perkenalkan, di mana rumah-rumah ini akan dibina melalui sistem ini dan rangkanya ringan dan dimasukkan polystyrene sistem dan dimasukkan simen ke dalamnya. Jadi cepat. Kita buat di sini sebagai permulaan. Ini yang pertama Datuk? Ya, yang pertama untuk Bomba ini yang pertama. Dan kalau kesesuaiannya cukup sesuai, maka untuk Bomba kita boleh gunakan dan juga untuk program-program pembinaan rumah murah di seluruh negara kita boleh gunakan sistem ini. Melibatkan berapa banyak? Kita mungkin boleh mengurangkan kos. Buat masa ini program perumahan rakyat memakan kos lebih kurang 150 hingga 160 ribu ringgit seunit, depending on the location. Jadi kalau kita boleh kurangkan kos ini mungkin ke 100,000, 120,000, sudah tentu bajet yang diberikan kepada kementerian saya boleh digunakan untuk membina lebih banyak lagi unit-unit. Dan saya telah melihat video sistem pembinaan ini dan saya dapati ianya mungkin boleh digunakan pakai di negara kita ini. Jadi Iris Koto ni sebiji itu berapa nilai dia? Ada yang mengatakan boleh hanya mencecah 60-70,000 unit untuk sebuah rumah. Tetapi kita kena ambil kira juga tentang infrastruktur, prasarana jalan, surau dan sebagainya, dewan. Maka mungkin kosnya tu mungkin sampai 110-120 ribu. Dan kalau itu dapat kita capai, itu pun sudah 40 ribu lebih murah daripada kos yang ada sekarang ini. So, apa kriteria yang untuk memohon pembinaan rumah ini? The criteria is very simple, RM2,500 ke bawah pendapatan isi rumah layak untuk mendapatkan ataupun menawarkan diri atau membuat permintaan, memohon untuk
program perumahan rakyat. Datuk, pihak kementerian ada merancang untuk menubuhkan unit bot bomber memandangkan kebanyakan kawasan nelayan ini di kawasan yang agak sempit, mungkin melewatkan jentera sampai jika berlaku kebakaran dan sebagainya. Saya setuju, cadangan ini amat baik. Mungkin di Pulau Perhentian, saya akan melawat Pulau Perhentian pada 17 hari bulan. Saya dapati kawasan itu tidak mempunyai perkhidmatan bomba yang mantap, yang ada hanya sukarelawan, dan kita akan perkasakan sukarelawan ini. Mungkin kita tidak boleh bina stesen balai bomba di semua tempat, tetapi pasukan sukarelawan ini mesti dilengkapkan dengan kesesuaian tempat. Maknanya seperti yang dikatakan tadi, kalau di pulau atau di pesisiran pantai dengan botnya sekali. Kalau contohnya di kawasan pedalaman di negeri Sabah, kita sampai gunakan 4-wheel drive untuk sukarelawan ini. Jadi saya setuju, kita kena tengok kalau kawasan itu kawasan pesisiran pantai, bot itu sudah tentu akan menjadi satu aset penyelamatan yang agak penting.